Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Sekarang saya nak ke JB. Pada hari Ahad ni, sampai bulan 6, saya ada di stesen radio RTM Johor Bahru pukul 11.30 pagi. Dengar radio JB, jangan lupa hari Ahad ni pada 1 hari bulan 6, saya ada di stesen radio RTM Johor Bahru pukul 11.30 pagi untuk wawancara di Konti untuk konsert Gegar Bumi Selatan. Bagi tahu kawan-kawan boleh dengar saya punya program promosi konsert Gegar Bumi Selatan di Rooftop City Plaza Johor Bahru pada 28 Juni. Okey, kita jumpa kat JB nanti pada hari Ahad. Hari Sabtu pun saya ada kat Hard Rock Cafe untuk sidang media di Hard Rock Cafe Puteri Haiber di Pasir Gudang. Boleh meet and greet, beli tiket kat situ pada hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni 31 bulan pukul 3 petang saya ada dekat Hard Rock Cafe Pasir Gudang di Puteri Haiber. Hard Rock Cafe Puteri Haiber, kita boleh meet and greet dan kita akan perform kat situ sidang media bersama wartawan-wartawan di JB lah. Kita akan buat basking perform. Mungkin saya dengan Brother Faris ataupun dengan Sky dan juga Black. Brother Mionte pun join, tapi rasanya Brother Mionte tak turunlah untuk sidang media dekat Hard Rock ni. Lepas tu korang boleh datang ke Hard Rock Cafe tu, tengok kita perform pun boleh sambil beli tiket. Kita boleh meet and greet. Kalau nak beli t-shirt pun ada. T-shirt Melissa dengan t-shirt Bejang Rockers. Jangan lupa hari Sabtu ni pada pukul 3 petang saya ada di Hard Rock Cafe Pasir Gudang Puteri Haiber. Korang boleh jumpa. Kita ada sidang media kat sana. Boleh beli t-shirt, boleh beli tiket, meet and greet dengan kita orang. Saya, Brother Alif, Black ada, Brother Mionte tak ada. Lepas tu Brother Sky ada, insyaAllah. Lepas tu Brother Faris Undertaker. Lagi satu nak beritahu, untuk konsert ni Melissa Band ada vokalis. Seorang vokalis yang cukup sinonim dengan lagu-lagu Melissa Band, yang pastinya tidak akan mengecewakan korang. Korang mesti puas hatilah dengan vokalis ni. Ini adalah satu kejutan, satu kejutan untuk korang. Kalau kau nak tahu siapa vokalis tu, kau datang konsert. Tiket pun tak mahal, dalam 100 atau 120 lah. Tengoklah siapa yang bertuah. Kalau meet and greet, kita jual 100 saja tiket. Datang nanti di Hard Rock Cafe Puteri Haiber Pasir Gudang. Alright, kita jumpa kat sana.